Berapa lama anda sanggup tunggu untuk dapatkan pulangan daripada pelaburan hartanah? 10 tahun? 20 tahun? Tak perlu tunggu selama itu. Dalam video ini, saya akan kongsikan 4 strategi paling efektif untuk mempercepatkan ROI hartanah anda supaya anda boleh untung lebih cepat. Kalau anda nak pulangan lebih cepat, jangan beli ikut harga pasaran. Cari hartanah yang dijual lebih rendah, contohnya lelongan, pemilik terdesak atau hartanah under market value UMDs. Semakin rendah harga belian, semakin cepat anda untung. Tak perlu tunggu bertahun-tahun untuk harga naik. Beli hartanah, buat sedikit renovasi dan jual dengan harga lebih tinggi dalam masa beberapa bulan. Teknik flipping ini boleh beri pulangan pantas jika anda tahu lokasi yang sesuai. Kalau hartanah anda sudah meningkat nilai, jangan biarkan ia beku. Refinance dan gunakan lebihan tunai untuk membeli hartanah lain. Dengan cara ini, anda boleh gandakan pelaburan dan ROI dalam tempoh yang lebih singkat. Jangan hanya sewakan rumah dengan cara biasa. Gunakan strategi sewa pintar seperti sewaan bilik, Airbnb atau co-living untuk tingkatkan pendapatan bulanan dan percepatkan pulangan anda. ROI pantas bukan mustahil jika anda tahu caranya. Beli di bawah harga pasaran, flipping, refinance dan strategi sewa pintar, semua ini akan membantu anda gandakan keuntungan dalam masa yang lebih singkat. Jangan lupa like, share dan follow untuk lebih banyak tips pelaburan hartanah. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.